Hai, datang Osaka nak cari souvenir murah dan banyak. Di sini tempat dia, Donki. Sekarang ni saya berada di tempat paling famous di Osaka, iaitu Glico Sign di belakang sana. Jom kita ronda. Sebelum ke Glico, saya nak bawa anda jalan-jalan di Glico Sign Dotonbori kerana lokasi Donki dekat saja. Tapi Masya Allah, begitu ramai manusia yang berada di sini. Ini memang tumpuan. Kalau datang Osaka, tak sahlah kalau tak datang ke sini. Okey, bila nampak signboard ini, itulah masuk kanan untuk ke Donki. Dan ini adalah pintu masuk Donki. Jom kita masuk. Bila masuk dalam, saya pun jadi pening kepala. Tak tahu nak beli apa kerana terlalu banyak. Tetapi apa yang famous di sini, mereka beli coklat kapal. Dan ada juga barang-barang hiasan, barang-barang makeup dan banyak lagi. Ada banyak level. Dan yang paling penting di sini adalah murah dan anda juga boleh claim tax free. Jadi share kepada rakan-rakan yang nak ke Osaka, wajib singgah Donki. Baru saya selesai shopping di Donki, di barang-barang tax free. Bolehlah jimat sikit, datang ke Osaka, singgahlah di Donki. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe Ilham Fly Studio.